Zubair bin Battah, seorang Yahudi yang tidak pandai bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suatu pelaksanaan hukuman terhadap Bani Quraidah kerana pengkhianatan mereka terhadap negara, ada seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais datang bertemu dengan baginda Nabi SAW, ingin memberi jaminan keselamatan terhadap Zubair bin Battah. Kerana pada waktu dahulu, Sabit bin Qais pernah menjadi tawanan perang kepada Khazraj dan Zubair bin Battah pernah memberi perlindungan keselamatan kepadanya. Oleh itu, Sabit bin Qais ingin membalas jasa Zubair bin Battah dan baginda Nabi SAW telah mengizinkan hal tersebut. Sewaktu Sabit bin Qais telah memerdekakan Zubair bin Battah, katanya Zubair bin Battah kepada Sabit, "Aku ni seorang yang tua. Kalau aku dibebaskan, tidak ada keluarga, maka tidak bermakna juga hidupku." Jadi Sabit pergi bertemu dengan baginda Nabi SAW untuk meminta dibebaskan keluarganya. Dan baginda mengizinkan bertemu dengan Zubair. Zubair mengatakan, sekiranya aku hidup dengan bebas bersama dengan keluargaku, tetapi tidak memiliki harta, hidup aku juga adalah sia-sia. Sekali lagi, Sabit bertemu dengan baginda Nabi SAW, minta untuk dibebaskan harta benda Zubair. Dan pada kali ini, Zubair lagi sekali memberitahu, sekiranya aku bebas bersama dengan keluargaku, walaupun bersama dengan hartaku, tetapi tidak bermakna bagiku kerana saudara-saudaraku telah dihukum. Dan kali ini permintaannya kepada Sabit, "Wahai Sabit, pertemukanlah aku dengan saudara-saudaraku." Disebabkan terlampau banyak permintaan yang diminta oleh Zubair bin Battah, jadi Sabit bin Qais telah menyempurnakan permintaannya melalui kepala Zubair bin Battah. Dan akhirnya Zubair bin Battah boleh bersama dengan saudara-saudaranya yang telah dihukum. Walaupun begitu, anak isteri dan juga harta Zubair bin Battah yang telah dimerdekakan tetap dimerdekakan. Dan anak kecil Zubair bin Battah yang bernama Abdul Rahman telah memeluk Islam dan menjadi sahabat yang baik. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.